So ini dia Infinix GT30 Pro versi Dark Flare. Mari aku cerita apa yang baru pasal telefon ni. Let's go. First kali dari segi rekaan, memang jelas telefon ni nak fokus untuk gamers. Gaya mecha dia, ada pencahayaan RGB dan kemasan yang nampak premium tapi masih ringan dan selesa di tangan tu. Ni adalah beberapa benda yang bagi aku sangat menonjol lah pasal telefon ni. Pertama sekali adalah dia punya all day full FPS system. Fungsinya direka untuk pastikan pengalaman gaming korang kekal lancar sepanjang hari. Tak ada lag, tak cepat panas dan frame rate stable je kat sini. Sesuai untuk game macam Mobile Legends Bang Bang ataupun on off king pada 120 fps tu. Pada korang semua yang nak tahu lebih lanjut macam mana nak maintain 120 fps pada setiap game ni, stay tune next video di mana aku akan bagi tahu tips untuk korang semualah. Yang kedua pula, chip daripada MediaTek Dimensity 8350 5G Premium Gaming Chipset yang tersedia pada phone ni. Ini chip gaming 5G yang sangat berkuasa tinggi dengan binaan 4 nanometer. Bukan sahaja dijimat tenaga atau bateri, tapi diberi prestasi yang mantap dengan sistem Hyper Engine untuk grafik yang lebih cantik dan juga smooth tu. Yang ketiga pula, macam kebanyakan phone Infinix Fashion, dia datang dengan RGB Mechanical Light Wave. Lampu kat belakang yang RGB ni bukan sahaja sekadar hiasan lah untuk korang tengok cantik-cantik, tapi dia juga akan menyala ikut notifikasi. Yang keempat pula, GT Trigger. Fungsi touch trigger ni macam biasa lah, dia akan berikan korang kelebihan masa main game FPS ataupun MOBA tu. Tak perlu pun tekan kuat, cukup sentuh je dia akan detect dekat sini. Boleh juga guna untuk shortcut macam harian, macam korang nak buka kamera ataupun apps-apps yang lain tu. Tapi personally, trigger ni lagi berfungsi baik kalau korang main game macam COD ataupun PUBG tu. Dan akhir sekali datang dengan paparan AMOLED 1.5K dengan 144Hz refresh rate. Skrin ni memang sangat responsif, terang dan warna dia pun cantik. Siap boleh guna walaupun jari korang basah dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i. Kalau korang yang nak phone nampak garang, jahat, nampak ganas kat sini, sedap di tangan dan memang fokus untuk gaming, GT30 Pro ni memang patut ada dalam radar korang sekarang ni lah. Jadi kalau korang nak tahu lebih banyak lagi info pasal phone-phone Infinix ni, korang boleh check diorang punya TikTok. By the way, kalau korang nak memenangi Infinix GT30 Pro ni, korang patut check out diorang punya TikTok pada 16 hari bulan ke atas ni, sebab diorang mungkin akan buat something new kalau korang nak menang telefon ni. So go check it out.